Aku nak bagi kau teka-teki ni. Dalam banyak-banyak tumbuhan, tumbuhan apa yang beranak dulu bunting kemudian? Runcing kot. Ular runcing jatuh. Belum runcing kau. Jawapan dia padi. Padi. Dekad yang lalu, pesawah di kawasan pantai barat Sabah masih bergantung kepada kaedah penanaman padi secara tradisional, termasuk membajak sawah menggunakan kerbau dan sisir buluh. Kebergantungan kepada cara lama ini menjadikan produktiviti tidak konsisten dan terlalu bergantung kepada faktor tenaga manusia serta keadaan cuaca. Perubahan ketara mula berlaku apabila program Smart Sawah berskala besar Smart SBB diperkenalkan pada tahun 2022 di kawasan ini, bermula di kampung Jawi-Jawi sebagai projek perintis transformasi pertanian moden di Sabah. Di bawah kendalian Padi Beras Nasional Berhad Bernas, Smart SBB memperkenalkan teknologi moden dan amalan kerja ladang yang lebih sistematik. Pendekatan baru ini bukan sahaja memudahkan kerja pesawah, malah meningkatkan keberkesanan pengurusan sawah secara menyeluruh. Kini, jelapang padi seluas 181 hektar yang terletak di Kota Belud ini telah menjadi kawasan pertanian padi utama dan terbesar di negeri itu, sekaligus menjadi nadi kepada komuniti setempat. Sebab dulu kalau sudah kami padi mematang, kami akan bersusah payah untuk mencari jentera pembajak. Di bawah projek Smart SBB ini, kami tidak lagi memikirkan tentang masalah harvester. Sebab setelah padi matang mengikut jadual yang telah disediakan oleh pihak Bernas, dia orang sudah booking jentera dan masukkan jentera mengikut jadual kerja ladang yang telah diatur oleh Bernas. Sebagai projek perintis di Sabah, Kampung Jawi-Jawi menunjukkan peningkatan hasil padi yang konsisten dan ketara. Hasilnya jelas apabila kadar penuaian padi meningkat daripada 2.65 tan metrik sehektar pada musim pertama kepada 4.15 tan metrik pada musim kedua. Ia meningkat lagi kepada 4.17 tan metrik pada musim ketiga di kawasan berkenaan. Kejayaan Kampung Jawi-Jawi menjadi batu loncatan kepada Kampung Kesapang yang kini dalam usaha memodernkan kaedah penanaman padi di bawah program Smart SBB ini. Projek ini berjaya meningkatkan hasil padi kepada sekitar 4 hingga 5 tan metrik sehektar berbanding hanya 1.5 tan metrik sebelum ini, sekaligus menjadikan pengkomersialan lebih aktif. Kalau yang dulu punya itu paling-paling kami usaha dengan arwah nenek saya itu 1 hektar saja. Itu pun untuk makan saja. Untuk makan. Sendiri saja. Tidak sampai berjual macam sekarang ini. Sekarang ini ada pun kau simpan untuk makan. Setakat sekarang ini komersial sudah. Menariknya, transisi ini turut menarik penyertaan lebih ramai belia di Kampung Kesapang di mana kira-kira 30 belia akan dilatih menguruskan 20 hektar sawah padi tahun depan, sekaligus memastikan mereka mewarisi kaedah pertanian moden ini. Smart SBB adalah inisiatif Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi meningkatkan pengeluaran padi, memperkukuhkan pendapatan pesawah dan menjamin ketahanan makanan negara menerusi teknologi dan pengurusan bersepadu. Kampung Jawi-Jawi dan Kampung Kesapang di Dun Tempasuk, Kota Belud kini menjadi model kejayaan Smart SBB dalam usaha meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pesawah selain memperkukuhkan keterjaminan makanan. Jadi alhamdulillah, diorang pun sekarang ni sudah dapat meningkatkan hasil. Jadi semua pihak petani amat berharaplah semoga projek Smart SBB ini akan dikembangkan lagi di daerah Kota Belud ini. Yang mana daerah Kota Belud ini adalah satu kawasan jelapang padi yang kira besar, terbesar sekarang di negeri Sabah dan amat berpotensi untuk dimajukan.